Ya, suruh dia bau ni. You can try. You can smell it. Ini daging yang sudah. Kita nak guna untuk masak kita punya sup tulang. Ya, nak guna. Kita goreng dengan ikan kubuk masin lagi. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Adam Abu Bakar. So hari ni aku dengan isteri, kita orang ada satu projek besar, projek khas. Dan apa projek tu hari ni sayang? Awak explain sikit. Saya nak ajak suami saya pergi ke pasar. Saya plan nak buat sup tulang. Okay. Sebab baru beli periuk baru. Kita nak try periuk baru. Ha? Serius untuk induction? Ha. Tahan tak? Tahan. Tapi harga dia macam murah lagi. Kitchen kita orang pakai elektrik. So selama ni memang tak pernah jumpa lah pressure cooker yang boleh untuk dapur elektrik. So lepas ni saya expect awak akan masak sup tulang lah. Of course boleh. Sup Itu daging. adalah janji guys. Kita akan tengok isteri saya masak ke tak masak sup tulang. Okay, boleh. Atau sekadar simpan dalam almari. Hari Sabtu ni dekat bawah rumah kita orang ada pasar hari Sabtu. So kita orang akan beli barang dulu. Dan jom, let's go. Vlog pada kali ini aku menggunakan, sebenarnya aku dah beli lama tapi aku jarang guna. Aku gunakan DJI Osmo Pocket 3. Sebab aku selalu guna DJI Osmo Action 5 Pro. So saja nak guna. Kita orang dah sampai pasar dan tempat nak beli daging. Kita dah dapat kita punya daging, bahan utama lah. Next seterusnya, sayur semua dah ada nak buat bahan sup. Daun sup, daun bawang kena beli. Bilis Best tak ada tingkat pasar. best. Mostly dah nak tutup dah sebab kita orang dah terlambat. Inilah keadaan pasar pagi, jam 11 suku pagi. Lagipun cuaca hari ni agak mendung sikit. Wah, memang selalu beli kerepek kat sini sebab panas-panas. Abang tu kata kalau yang ada hitam-hitam tu bukan sebab hangit, itu sebab pisang tu dah masak betul. Okay, ni ilmu baru lah. Ilmu baru abang lah. Kita kena support anak muda Uh-huh. dan support peniaga kecil-kecilan. Have received 10 ringgit from Terima Touch kasih. and Go e-wallet. No relation to mango at all. Ulam. Yes. We usually eat it with rice. Kak minta telur itik kak. Okay. Telur itik yang tak masin. Ya, suruh dia bau ni. This You one can try. smell. You can smell it. Oh, that's nice. What is that? Oh, ini cili pedas kan? Tak pedas sangat. Oh, tak pedas sangat? Pedas. Dia kurang pedas. Kak, Alhamdulillah settle je. Kita orang pergi last beli barang, beli sayur. Terus bukanlah hujan rintik-rintik lah, gerimis lah kan. dia manja-manja. Hujan manja-manja. Tara. So far kita beli daging. Kemudian kita beli apa lagi sayang? Daun sup, daun bawang. Daun sup, daun bawang lagi. Lepas tu saya ada beli telur itik. Kena offset lemak esok. Pucuk pakur. Daun favourite saya, daun kemangi. Aha. Daun kesum, bunga kantan. Aha. Daun kunyit. Okey. Satu kerepek pisang. 2 keripik pisang. 2 kerepek pisang macam ni. So, nak masak apa? Request sebaik
husband. Saya selalu je masak sup tulang kan. Tapi sebab kita orang ada produk baru beli dekat Thailand hari tu. And then produk tu power weh. Sebab dia boleh guna atas induction. Justify. Kita kenalah justify apa yang kita beli kan. Ni daging yang kita beli tadi. Hari ni nak buat sup tulang. Sebab kita orang dia beli periuk baru. Abang, cuba baca, cuba google sikit macam mana nak guna periuk tu. Daging dia tak payah nak cuci susah-susah sebab dia pun dah bersih. Ni dalam 2 kilo jugalah tadi, plus minus daging campur dengan tulang. Abang, periuk baru? Periuk baru. Okay, ni yang kita orang beli hari tu masa trip di Thailand. Kita ke Makro. Kita nak guna untuk masak kita punya sup tulang. Ya, nak gunting. Nama dia Easy Pressure Cooker 5 liter sesuai lah. 5 liter untuk keluarga comel kita. Okay, so dalam dia tada! Berat. Betul ke dia boleh guna untuk pressure cooker? Check. Dia boleh guna untuk induction sebab kita pakai dapur elektrik. Oh, okay. So kalau ikut kat belakang ni, dia boleh guna untuk 4 jenis dapur lah. Macam kami guna induction seramik. Sesuai lah. Ni baru first time saya jumpa. Nak terjatuh. Unlock. Sini. Unlock macam ni. Ni. Oi, kat pungkap ni nak baca manual. Sekejap. Maksimum 5 liter. Oh, okay. Wap macam ni. Oh, last kali kita kena keluarkan wap kan? So how do you feel right now? Yes. Memang idea very clear crystal lah. Okay. Nombor 1 dengan 2 ni pressure level. Okay, nampak tak? Dia ada belah 4 jenis button tu kan? Okay. 1 dengan 2 tu pressure level. Kita nak tahap empuk tu macam mana lah. Lepas tu bila kita dah rebus macam sari tulang ke daging ke, dah siap masak, kita kena releasekan pressure lah supaya dia tak kena kat muka. Macam tu lah, supaya dia punya wap tu burst lah. Dan baru kita buka. Senang. Kejap ya. Saya lupa nak buat stiker ni. So I have to remove in hard way. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nak prep untuk apa? Daun-daun. Ni yang beli kat pasar tadi. Ni kan dia macam tanam organik tau. Sebab daun dia jenis kecil. Kalau makan sup ni dia kena ada limau, cili. Hari tu masa dekat Thailand kami ada beli apa? Bawang goreng yang kita makan dengan apa? Pulut ayam kan. Sedap. Banyak juga saya beli. So hari ni saya tak ada goreng bawang lah. Ada daun sup, daun bawang, limau dengan cili. Nanti kita makan dengan sup tulang kita. Kita pakai 2 lah dia. Okay, kita ada menu tambahan. Saya nak buat apa? Ikan Sarawak tu apa? Ikan terbuk masin Sarawak. Sedap makan dengan sup tulang. Sedapnya. So ikan terbuk tu biasa saya akan goreng bawang dengan cili. Apa? Cili Kelantan. Tunjuk yang cili Kelantan. Cili Kelantan dia macam ni. Cili solok lada ni. Ni. Ni kan kalau goreng dengan ikan masin sedap betul. Saya suka. So kita nak kena lah potong bawang.
So inilah dapur kami yang comel. Ni untuk kita goreng dengan ikan terbuk masin sekejap lagi. So far barang-barang yang kita nak kena potong-potong tu semua dah siap. Kan? So ikan terbuknya, ni ikan terbuk dia. Oh, dia bagi sign tau. Kalau tengah panas, dia punya skru tu akan naik. Mana skru? Ni ikan terbuk masin. Saya dah masuk dalam pack macam ni sebab saya tak suka dia semak dalam peti ais saya. So ikan terbuk ni kita akan goreng lepas kita punya sup siap. Airnya terlalu banyak kau ibu. Cuak tak? Weh, cuak. Tak, air dia dah kurang daripada maksimum tadi. Ya Allah. Apa yang berlaku? It's part of life. This is part of life. Macam dah kan. Okay, sekarang kita nak goreng tumis darat dia. Okay, saya guna minyak masak saji. Kita kena guna minyak tempatan yang lebih sihat. Minyak saji adalah minyak sawit tempatan. Minyak yang sihat. Ia adalah sumber komoditi negara. Ni saya goreng bawang ni untuk saya buat tumis darat dalam sup nanti. Minyak yang sama saya akan goreng ikan terbuk masin Sarawak. Ini brand Thailand tapi dia halal. Jangan risau. Saya akan taruh garam sikit. Okay. Walaupun perut kami macam nak meletup je. Alhamdulillah. Jadi juga sup belang. Dia rasa Sebab makan kat rumah kan, tahu sendiri juga. Saya nak rasa. So kalau makan sup, saya masuk ke makan nasi macam ni. Banjir sekali dengan kuah. saya dari kecil masih buat sup yang light-light je. Kalau macam anak Wan Pining ni dia rempah-rempah sikit kan.